Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Nur Gaim Mukminin bin Ahmad Syawal sebagai SMK Westland Tingkatan 2 punya wakil. Kod sekolah saya adalah PEB 1114. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah karya yang bertajuk Puteri Dewi Bunga Kembali. Penerbitnya ialah Cipta Publishing, manakala pengarangnya ialah Azhar Zakaria. Cerita ini bermula dengan Nina, iaitu sahabat dengan Puteri Kembar Malam. Nina mempunyai sayap yang lebar dan berwarna-warni, manakala Puteri Kembar Malam mempunyai tompok-tompok dan jalur-jalur merah. Pada satu hari, Bunga Seri Pagi berkata kepada kawannya, hati-hatilah, ada manusia yang kemari ke mereka. Manusia itu mempetik bunga talang. Sayang sekali, bunga talang itu tidak selamat. Banyaknya bunga talang di sini, bolehlah kita menjadikannya berwarna kuih, kata manusia itu. Segera Bunga Seri Pagi menangis di situ. Hal ini didengar oleh Puteri Kembar Malam yang sedang tidur nyenyak di situ. Puteri Kembar Malam terjaga apabila terlihat Bunga Seri Pagi menangis. Puteri Kembar Malam memanggil Nina dan Lily untuk mencari kawan rakan-rakannya. Bagaimanapun, Lily dan Nina tidak menjumpai rakan-rakannya. Di sini saya mendapat pengajaran di sini ialah tolong-menolong dan sikap harmoni boleh membagi kita satu kerajaan yang harmoni. Dengan ini, sekian, terima kasih.